Okey ke nak pakai jam murah ni untuk raya nanti? Jom kita tengok. Itu dia guys, jam ni korang tengok jam murah. Tapi kalau tengok dari segi review not bad, jom kita buka dan tengok apa yang ada kat dalam. Alright. So ini jam dia guys dan dia ada satu user manual kat sini. Okey, bila aku keluarkan, aku dapat rasa yang lembut je dia punya tali dia. So tali dia dibuat daripada getah yang lembut, dia tak keras. So total kita boleh tengok dekat sini dia ada 4 button lah. Ada light, mode, start dan juga reset. So jom kita test Okey, light dia berfungsi cantik, mode dia pun berfungsi cantik. Okey, start dia pun berfungsi cantik dan satu lagi adalah reset. Reset dia pun berfungsi dengan cantik. So overall jam ni semua button dia berfungsi lah. So jom kita tengok bahagian belakang dia pula. So dia water resistant sehingga 30 meter kalau kita tengok lah dekat dia punya specification. Alright, jom kita test. Okey, bila kita pakai ni bagi aku selesa, not bad. So guys, bagi aku jam ni memang cun, dia memang jam digital. Dia tak ada analog kat sini. Berat untuk jam ni adalah 48.8 gram. Overall aku rasa untuk buat bergaya di hari raya nanti okey je, tak ada masalah. Dia punya design pun memang cantik dan kalau kita tengok dia build quality dia not bad lah. Padan dengan harga dia. So kalau korang berminat boleh check out dekat beg kuning di bawah.